Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Afrina. Dan saya Hafizi. Kami dari NJ Studio SMK Taman Nusajaya. Pada hari ini, Majlis Pendaftaran Tingkatan 1 hari ini mengadakan satu permulaan baru untuk para pelajar. Mari kita saksikan detik-detik menarik majlis ini. Harapan utama saya ialah supaya semua pelajar-pelajar tingkatan 1 pada hari ini dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah yang ada pada hari ini. Okey, saya harap pelajar tingkatan 1 tahun ini dapat menggunakan sepenuhnya peluang yang ada di SMK Taman Nusajaya untuk meningkatkan prestasi masing-masing, pandai untuk menyesuaikan diri dengan suasana sekolah yang barulah. Semoga pelajar tingkatan 1 akan menemui keserasian untuk terus belajar di sini bersama-sama dengan bimbingan daripada guru-guru di sini. So cabaran yang paling utama adalah sebab kita orang tak pernah jadi guru tingkatan dan kita orang menggantikan Cikgu Adriana. Jadi benda ni dia cabaran dan masa sama dia something yang menarik lah. Cabaran dia kita kena pastikan yang semua dokumen tu lengkap dan kita kena tahu apa yang perlu ada dalam fail tersebut lah. Itu cabaran dia dan kita minta kerjasama ibu bapa untuk melengkapkan fail yang kita perlukan. Jadi cabarannya untuk memastikan perjalanan tu okey, ibu bapa selesa datang, anak-anak pun dapat daftar dengan lancar. Jadi itulah dia Ustaz rasa cabaran dan juga pengalaman yang baru. Untuk harapan saya pada anak, semoga anak saya masuk tingkatan 1 ni dapat sesuaikan diri dengan alam persekolahan, dapat belajar dengan baik, dapat jumpa kawan-kawan pun kawan yang baik-baik, dapat hormat guru baru kat sini. Saya punya perasaan gembira pasal harapan saya nak jadi macam murid yang berdedikasi. Perasaan saya ada rasa excited, ada rasa nervous sebab nak jumpa akak-akak senior itu. Perasaan saya rasa gembira tapi ada rasa nervous lah, takut akak-akak dengan abang-abang. Kalau harapan saya nak jadi budak yang cemerlang. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Semoga semua pelajar tingkatan 1 melangkah dengan penuh semangat dan terus cemerlang. Bye-bye.